Assalamualaikum. Untuk ride kali ini kita akan ke Nakhon Si Thammarat untuk program Kembara UKM Pondok Batan Siri 3. Saksikan selepas ini. hari bulan, semua peserta program berkumpul di M Hotel Danok. Terdapat dua kumpulan motosikal dan juga kumpulan yang menaiki bas. Ada grup rider yang sampai 20 hari bulan dan ada grup rider yang sampai 21 hari bulan pagi. Manakala grup yang menaiki bas bergerak daripada KL 20 malam dan sampai Danok 21 pagi. Jadi di M Hotel ni kami semua berkumpul untuk checking semula peralatan program dan juga taklimat perjalanan. Selesai pemeriksaan peralatan program, taklimat perjalanan dan juga bacaan doa, kami semua bergerak ke Nakhon Si Thammarat. Perjalanan daripada Danok ke Nakhon mengambil masa 5 jam dengan jarak 299 km. Berada di PTT Tachang, berhenti untuk kopi tu. Kami berhenti untuk minum kopi sebentar. Ride di waktu tengah hari macam ni memang mencabar dan agak mengantuk jugalah. Kita bersama dengan Presiden Camp Bikers dah sampai ke Route 41. Bagi sikit ucapan. Okey, terima kasih rakan-rakan. Alhamdulillah cuaca panas, elok. Okey, ride agak mengantuk sebab semua slow. Tapi tak apa, yang penting semuanya selamat. So, sekarang kita berada di Route 41, Patalong. Okey. Tempat makan-makan, beli baju. Route 41 Cowboy Town Patalong ni merupakan tempat wajib singgah. Kat sini kita boleh minum, makan dan juga shopping t-shirt dan juga tempat untuk bergambar. Jam 1.50 petang kami bertolak semula ke Nakhon. Alhamdulillah, jam 3 suku petang kami selamat sampai ke Hotel Twin Lotus Nakhon. Parking memang telah disediakan oleh pihak hotel. Seterusnya kami membuat pendaftaran dan juga check-in hotel. Pada sebelah malam, kami semua rider-rider keluar cari makan di Bandar Nakhon. Dan kat sini senang sebab kebanyakannya adalah Muslim. 22 hari bulan adalah hari program, so semua peserta bersiap-siap untuk ke lokasi program. Terdapat 4 lokasi program untuk satu hari, so semua peserta berpecah dan mengikut tugasan masing-masing. Kami rider-rider bergerak menuju ke Pondok Bantan. Pondok Bantan adalah sekolah pendidikan Islam rakyat yang diasaskan oleh keluarga Allahyarham Dr. Surin. Kami di sini untuk majlis tanda tangan MOU akademik di antara Pondok Bantan dan juga UKM. Kerjasama akademik ini telah terjalin sejak 2017 lagi di antara UKM dan juga Pondok Bantan. Seterusnya kami bergerak ke lokasi kedua untuk program Sunaton. Program Sunaton ini dijalankan oleh doktor-doktor daripada UKM secara percuma kepada penduduk kampung di sini. Selain Sunaton, saringan kesihatan juga diberikan kepada penduduk kampung. Seterusnya kami bergerak ke Universiti Walailak untuk majlis MOU di antara UKM dan juga Universiti Walailak. Pada sebelah petangnya kami bergerak ke Masjid Fathuma Kampung Kedahan. Kat sini kita ada majlis forum perdana dan juga kenduri bersama Kampung Kedahan.
Kampung ini dipanggil Kampung Kedahan disebabkan oleh majoriti penduduk kampung ni bercakap logat Kedah. Menurut sejarah, terdapat penduduk negeri Kedah yang berhijrah ke kawasan ini pada suatu masa dahulu. Hari ni 23 Oktober 2024 kami akan check out daripada The Twin Lotus Hotel Nakhon. Ini dia. Okey, alhamdulillah pagi ini kita akan meneruskan perjalanan ke Hat Nyai dan seramai lebih kurang dengan 17 orang bikers tak salah saya akan meneruskan perjalanan dan akan singgah beberapa tempat sebelum sampai ke Hat Nyai. Dan kita doakan semua rakan-rakan kita memandu dengan selamat dan sampai ke destinasinya dengan selamat. Ni masa kita program kebajikan di Nakhon Serta Marat dan Walaila Universiti, kita akan ke Hat Nyai dan akan singgah di beberapa lokasi menarik sepanjang perjalanan. Cuaca pun nampak baik. Semuanya selamat sampai ke Hat Nyai. Assalamualaikum, selamat pagi. Doakan perjalanan kami ke Hat Nyai, insya-Allah. Baik semua. Kita akan bergerak ke Hat Nyai sebanyak 17 buah motosikal. So harap semua selamat sampai. Alhamdulillah, sepanjang perjalanan kami daripada Malaysia ke Nakhon dan mahu pulang semula ke Malaysia, alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan juga program yang kita aturkan telah mencapai matlamat yang kita inginkan. Alhamdulillah. CMD, say something. Alhamdulillah, kita dah berjaya program kita dekat Nakhon. So sekarang kita dalam perjalanan nak balik ke Malaysia dan kita akan singgah di Hat Nyai. InsyaAllah. KJ, Diana. Ya, alhamdulillah kita hari ni nak balik tapi kita singgah Hat Nyai dulu. Kita shopping burger Hat Nyai. Okey, Ain. Enjoy. Alright. Hari ini hari yang terakhir di Nakhon, kita akan pergi ke Hat Nyai. Semoga perjalanan dipermudahkan. Terima kasih. Okey, insyaAllah. Dan untuk videografer kita, video jangan cut sebab bila you tak cut, kami semua akan tonton. Okey. On the bike. Dalam perjalanan ke Hat Nyai, kami singgah di Route 408 untuk bergambar dengan kincir angin. Kawasan ini memang terdapat banyak kincir angin. Seterusnya kami singgah di jambatan yang terkenal dekat Patalong, iaitu Jambatan Kalong Perakyat. Jambatan ini juga merupakan lokasi yang wajib singgah untuk rider-rider. Sebelum sampai Hat Nyai, kami singgah di sebuah masjid yang terkenal iaitu Masjid Central Songkhla atau dengan jolokan Taj Mahal Thailand. Sampai di Hat Nyai, kami tidur satu malam. Keesokan paginya barulah kami bertolak pulang ke Malaysia. Begitulah program ride 5 hari kami ke Nakhon Serta Marat. Sebelum masuk ke Malaysia, rider-rider akan singgah di 7E Thailand untuk shopping-shopping. Kingdom of Land. Sorry. Ya. Okay. Macam mana? Kita MD. Ni beli jiwa juga ni. Beli jiwa supaya lepas ni boleh datang lagi. Boleh. Terima kasih. Jika anda suka video saya, jangan lupa like dan share. Assalamualaikum.